So Pulau Pangkor. Kita naik jeti dekat Marina Island. Dekat sini cantik. Dia banyak apa boat cantik gila, macam dekat overseas. Kita punya ferry pukul 11.45. Lagi 1 hour. Pergi Pulau Pangkor ni 2 days 1 night only. Lalang balik kampung my husband dekat Perak. Kita pergilah Pulau Pangkor 1 hari. Ayah dengan mama mertua tidur dekat hotel around Marina Island ni lah. Tak ikut pergi Pangkor. Tu tempat nak naik ferry nanti. Okay, dekat sini ada jual topi. Ada jual topi, spek, pelampung. Perjalanan feri mengambil masa 15 minit. So kita tengah tunggu feri ni bergerak 11.45. So tunggu orang lain masuk. Kita dah sampai. So kita nak pergi jumpa dengan orang sewa motor. Kita jumpa kat Tandas Awak. Depan Tandas Awak. Van dia warna pink, comel. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Kita dah register. Tapi check in pukul 3. Kalau bilik dah ready, dia akan call lah. So bilik kita akan dekat atas tu kot. Kita ambil garden view. Sini bilik yang paling cantik, Ocean Beachfront. Nah, dekat depan tu. Bilik terus pantai. Tapi selalu penuh. Kita orang pun tak dapat. Kita pergi hotel, kita makan dulu. So, my husband tengah service snorkeling package pun. Sekarang kita dekat kota Belanda. Masjid Terapung Pangkor. Cantik. Kita kena beli jajan dengan air. Dapat kunci pukul 2.25. Bilik kita dekat atas. Dekat je dengan tempat parking motor ni. View dari atas.
Mak Alena. Assalamualaikum. Pantai. Oh, dapatlah juga. Walaupun garden view. Okey lah. Tu ada TV. Ni katil. Ni queen size je kan? Sejuk kettle. Okey, ada cermin. So ni toilet. Okey. Alright. Keluar macam ni. Ada kerusi meja. Ni dia ada cermin besar. Dia cermin bulat. Kita nak pergi snorkeling. Kita dapat contact number daripada reception hotel. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Kita dah snorkeling. So, Abang Put tinggalkan kita dekat Liam Island. Liam Island ni dekat tempat Coral Island. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like. So sekarang kita nak pergi dinner. Ni keadaan malam from our room. Hari ni kita makan dekat Din Kedai. Suggested by Abang Bot tadi, Abang Yahya tadi. Ni kedai abang dia. Yeah, so ni mi udang dan nasi goreng udang. Kedai ni ramai so lambat sikit. Rasa mi udang dia. Oh, cahaya. Ini kan dia macam mi Bandung. Oh, yo. Saya nampak kat laut kan. Itulah nasi goreng udang. Esok kita ada breakfast. Tapi tak tahu esok breakfast apa kan. Buffet ke, a la carte ke, tak tahu. So kita tunggu esok. Bye, good night. Hi, good morning. Kita tengah nak ready nak pergi breakfast. View pagi dekat sini tu cantik sangat sebab nampak laut kan. So let me show you. Untuk tempat breakfast dekat bangunan sebelah dia je.
kita dah breakfast. Kita nak ambil gambar dekat sini, dekat tepi pantai. So hari tengah setting on. Kita dah nak check out. Kita nak pergi ke ferry semula. Kita akan turun dekat Marina Island juga. Alun Retreat. Okay, sampai sini je vlog kali ni. So see you on my next video. Bye.